Hari ini kita akan menelpon semua sprungki ini. Dan kita akan melakukannya tepat pada pukul 3 pagi. Dua hari ini akan sangat menyeronokkan. Ujian dan tugasan dari sprungki. Kita akan membantu mereka. Dan yang paling penting, menilai setiap sprungki. Dan untuk itu, kita ada pelekat khas. Ceria, baik hati dan jahat. Pada akhirnya kita akan tahu siapa yang paling ceria dan siapa yang paling jahat dan nakal. Tetapi kita boleh menghubungi mereka apabila anda mencapai jumlah suka yang diperlukan. Lihat sahaja siapa yang kita ada di sini. Simon untuk 1 suka. Kawan-kawan, kamu dengar tak bunyi dia yang menarik? Telefon kedua. Oren untuk 1000 suka. Wah, ini dia beat yang hebat dan keren, yo. Ready untuk 5000 suka. Betapa garangnya dia. Kita perlu menghiburkannya. Pinky untuk 10,000 sukaan. Kenapa Jemarang? Kita perlu segera kumpul suka dan tahu apa yang berlaku. Akhirnya sprungki rahsia. Kami hanya tahu bahawa dia sangat marah dan sangat berbahaya. Tetapi saya rasa kawan-kawan kita tidak akan dapat menghubunginya kerana kita perlu mendapatkan sehingga 20,000 suka. Saya yakin kawan-kawan boleh mengatasinya. Ya, kawan-kawan, sekarang tekan suka dan apabila anda mencapai 20,000, kotak itu akan terbuka. Dan kemudian kita akan tahu siapa sprungki rahsia ini. Wah, ini berhasil. Seseorang telah memberi suka dan telefon pertama terbuka. Mari kita pergi menelpon. Berjaya! Kawan-kawan, cepat tekan suka dan kemudian kita boleh hubungi semua sprungki dan juga yang rahsia. Baiklah, sementara itu mari kita buka kotak pertama. Ini adalah Simon. Ia sudah dibuka. Kawan-kawan, saya tidak sabar untuk menelpon Simon. Saya tertanya-tanya, bagaimana dia? Mari kita lakukan. Wah, ini adalah antena seperti Simon. Harap-harap Simon baik-baik saja dan ini cuma antena gantian. Saya yakin semuanya baik-baik saja dengannya. Kecuali jika ada yang mencurinya daripadanya. Saya mahu memakainya. Tidak, jangan! Nampaknya sesuatu sedang berlaku. Apa ini dengan saya? Adakah saya berubah menjadi Simon? Tolong saya cepat, Andre. Saya sudah fikir saya akan kekal sebagai sprungki selamanya. Terima kasih, Andre. Kawan-kawan, kamu nampak itu? Lebih baik alihkan antena ini dan jangan sentuh lagi. Oh, nota. Jadi di sini tertulis, jangan hubungi sprungki rahsia. Ya, biar no tenco dapat kakak. Mungkin dia memang sangat berbahaya, tetapi ini menjadikannya lebih menarik. Oh, kawan-kawan lihat, di sebelah sini ada tanda soal dan pada sprungki rahsia juga ada tanda soal. Mungkin dialah yang menulis nota kepada kita supaya kita tidak menghubunginya. Dia cuba bersembunyi dari kita. Tetapi kami tetap akan meneleponnya apabila anda mencapai 20,000 suka. Sekarang mari kita segera hubungi Simon. Hai kawan-kawan. Hai Simon. Saya ada permainan muzik yang menarik, tetapi tiada siapa yang mau bermain dengan saya. Jadi datanglah kepada kami. Ya, kami dengan gembira akan bermain dengan kamu. Betul? Kalau begitu, saya sudah berlari ke arah anda. Sangat menarik. Apakah permainan yang dia ada? Oke kawan-kawan, saya sudah sampai. So, mari cepat ikut saya. Saya sudah sediakan semuanya. Mari. Kami sprungki sangat menyukai musik dan ritme, dan sangat penting bagi kami agar setiap orang dapat mendengar dan mengenal pasti bunyi. Sekarang kami akan menguji siapa di antara anda yang mempunyai pendengaran terbaik. Tahap pertama, gendang. Saya akan mengetuk ritma dan anda perlu mengulanginya. Dan siapa yang terbaik akan mendapat piala ini. Hebat, betapa cantiknya piala ini. Saya mempunyai pendengaran yang sempurna dan ini bermakna saya pasti dapat menyelesaikan tugasan ini. Itu kita akan lihat nanti. Jom! Anda perlu menentukan siapa yang akan menjadi yang pertama. Baiklah, mari. 1, 2, 3. Saya dulu. Coba ulangi ini. Ya, ini memang mudah. Ayo. Berjaya! Bagus, kamu berjaya. Sekarang giliran kamu. Bagus ge kawan-kawan, kamu berjaya. Tetapi sekarang peringkat kedua dan ia lebih sukar. Sekarang kamu perlu ulangi melodi dan ketukannya pada gelas dalam susunan yang betul. Itu lebih mudah daripada yang disangka. Cuba ulangi ini.
Aduh, ini semua jauh lebih sukar daripada yang saya sangka. Ada banyak gelas dan ritma yang tidak jelas. Biar saya cuba. Aduh, kawan-kawan, saya lupa gelas mana yang perlu dipilih. Tolong saya, kamu semua kan tahu, jika perlu ketuk gelas ini, tekan suka. Dan jika gelas ini langgan saluran, saya akan lihat sekarang, ramai yang tekan suka. Jadi gelas yang ini. Salah. Kawan-kawan, kamu semua menipu saya. Kawan-kawan, bagaimana boleh jadi begini? Kamu sendiri yang beri begitu banyak suka. Andre, kamu perlu tunggu sebentar. Lihat, di sini lebih banyak langganan daripada suka. Jadi ternyata gelas yang betul bukan yang ini, tetapi yang itu. Dan kemudian ternyata... Betul. Tetapi kami tidak mengiranya kerana bukan pada percubaan pertama. Pegang. Sekarang giliran kamu. Saya boleh mengatasinya tanpa petunjuk. Cuba ulangi ini. Jadi jika saya dengar dengan betul, maka... Hebat! Sekarang peringkat ketiga. Yang terakhir. Aduh, kamu menang. Jangan risau, Andre. Pada peringkat seterusnya kamu akan berjaya. Dan jika saya tidak berjaya, kamu akan mengambil kemenangan dan mengambil piala. Nah, Andre, lihat komen-komen ini. Mari, Andre, kami percaya padamu. Andre, kamu boleh melakukannya. Andre, kamu hebat. Kawan-kawan, seronok membaca ini. Tahu tak, saya sudah tenang. Baiklah, saya sedia untuk teruskan. Mari kita mulakan. Bagus, kita teruskan. Tahap ketiga, piano. Anda perlu ulangi melodi dengan kaki di piano ini. Andre berpaling. Ini agak sukar, tetapi saya akan cuba. Berjaya! Saya melakukannya. Bagus, kau seharusnya akan cemerlang. Kau sudah bercelah sejak awal daripada 3 peringkat. Mari kita lihat bagaimana Evgen melakukannya. Palingkan badan. Tunggu, Evgen. Jangan mengintip. Ayuh, itu tidak adil. Cuba ulangi. Ya, mudah saja. Salah! Evgen, apa yang kamu lakukan? Apa? Persahabatan menang. Kamu ada 2 peringkat dan saya ada 2 peringkat. Terima kasih, kawan. Semuanya betul. Tetapi saya hanya ada 1 piala. Kepada siapa saya patut berikannya? Saya rasa kita perlu beri kepada mereka kerana mereka menyokong kita dan membantu kita menang. Saya setuju. Tanpa anda kami tidak akan menelpon Simon dan tidak akan berseronok seperti ini. Baik, jadi apa yang berikan Villa Fidica di Anatai tidak biar apa untuk penonton Anit. Ya. Kemudian kita akan buat rak untuk meletakkan anugerah bagi para pengikut kita. Dah. Terima kasih atas permainan kawan-kawan. Sama tinggal. Simon lari tapi seronok. Baiklah, sekarang mari kita nilai Simon. Bagi saya, kawan-kawan, dia mempunyai tugasan yang sangat menyeronokkan. Dan saya memberinya emoji gembira untuk itu. Saya juga suka. Dan dia juga meninggalkan piala untuk para pengikut kami. Saya beri dia emoji gembira. Anda dengar itu? Bunyi ketawa yang menakutkan. Menarik. Dari mana asalnya? Saya tidak tahu, tetapi ia jelas bukan untuk kebaikan. Mari kita cepat-cepat pergi dari sini. Mari! Wah, kawan-kawan sudah mendapat 1000 suka dan telefon Oren terbuka. Wah, kawan-kawan, jangan berhenti. Berikan sebanyak mungkin suka. Dan apabila anda mencapai 5,000, kita boleh hubungi Reddy. Sementara itu, mari kita hubungi Oren. Baiklah, mari kita hubungi Oren. Oh, kenapa ada bateri di sini?
Telefon tidak berfungsi dengan bateri. Adakah kamu nampak apa itu? Itu tanda soal. Sama seperti soalan pada sprang rahsia. Mungkin ini adalah suatu mesej. Mari kita segera hubungi Oren. Mungkin dia dalam bahaya. Hai Oren, kenapa kamu kelihatan sedih? Hai kawan-kawan, saya ada masalah. Seseorang telah mencuri semua bateri dari fon kepala saya dan sekarang saya tidak boleh mencipta rentak yang hebat. Tunggu, kamu maksudkan bateri ini? Ya, itulah dia. Sekarang saya akan datang kepada kamu. Kawan-kawan, siapa yang boleh mencuri bateri Oren? Bagaimana jika dia yang melakukannya? Lagipun, kita tahu dia berbahaya dan jahat. Sebenarnya kedengaran sangat logik. Tidak mengapa apabila budak-budak mencapai 20,000 suka, kita akan tahu segalanya daripadanya. Budak-budak, kamu telah menemui satu bateri, masih tinggal 9 lagi. 9 lagi? Maksudnya kamu perlukan 10 bateri? Ya, saya perlukan 10 bateri. Fon kepala saya besar dan memerlukan banyak tenaga. Kawan-kawan, bolehkah kamu bantu saya mencarinya? Sudah tentu kami akan bantu. Mari ikut saya. Nampaknya pencuri telah menyembunyikan semua bateri di studio anda. Tolong bantu saya mencarinya dan bawa kepada saya. Akan dilakukan. Tetapi di mana dia boleh menyembunyikannya? Untuk mencari bateri, perlu berfikir seperti bateri. Tidak, ada sesuatu yang mengganggu fikiran. Baiklah, mari kita cari. Kawan-kawan, lihat ini apa? Bateri, ambil ia. Oh, lihat! Saya juga jumpa bateri. Baiklah, saya rasa di sini sepatutnya ada satu lagi bateri. Di mana? Di mana? Di mana? Nah, ini dia. Hurray! Oh, lihat, satu lagi. Dan saya tidak perasan ia dengan segera. Saya rasa ia berada di sekitar sini. Saya dapat merasakannya. Mungkin di dalam botol ini. Oh, tidak, kosong. Mungkin ia di sini. Ya, kawan-kawan, kita telah menemui satu lagi bateri. Oh, lihat, satu lagi. Kawan-kawan, mari kita kira berapa banyak bateri yang kita ada. Saya ada 1, 2, 3, 4 dan satu yang ada dalam kotak. Jumlahnya 5 bateri. Dan saya ada 1, 2, 3, 4. 4 bateri. Jadi 5 tambah 4, 9. Kita kekurangan 1 bateri. Di mana nak cari? Alamak, kita takkan berjaya. Mari kita minta bantuan daripada pengikut kita. Tulis di komen sekarang di mana bateri ke-10 berada. Mungkin anda nampak dan saya akan baca komen anda. Baiklah, baiklah. Ramai yang menulis bahawa bateri ke-10 berada di atas hadiah. Tepat sekali. Bateri ke-10. Kawan-kawan, kita berjaya. Oren, kami telah menemui semua bateri kamu. Kore! Hanya semuanya sudah habis bateri. Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana kita boleh mengecasnya? Mereka dicas dengan bunyi yang kuat. Mereka perlu diletakkan dalam peranti khas dan menjerit dengan kuat-kuat. Selesai. Sekarang perlu menjerit. Kita sangat sedikit. Perlu menjerit lebih kuat supaya ia berfungsi. Saya tahu kawan-kawan, mari kita menjerit bersama dan pasti kita akan berjaya. Idea yang bagus. Sedia? Mari kita pada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berjaya kawan-kawan, terima kasih banyak. Sekarang saya akan pasang bateri ini dalam fon kepala dan boleh buat beat yang hebat lagi. Kita berjaya. Oren kini berayun seperti dahulu. Terima kasih banyak kawan-kawan, kamu telah menyelamatkan saya dan saya perlu pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Semua ini agak pelik. Baiklah, mari kita beri penilaian. Saya langsung tidak faham apa-apa. Oren datang meminta bantuan. Kami membantunya dan dia hanya pergi begitu saja. Dia bahkan tidak bermain dengan kami. Jadi saya akan beri dia hanya emoji senyuman baik hati. Setuju. Tetapi sebagai contoh, Simon bermain dengan kami dan meninggalkan piala manakala Oren hanya pergi. Jadi saya juga beri dia emoji baik hati. Di mana gambar rahsia Sprunky?
Saya tidak tahu, saya tidak menyentuhnya. Jadi, ini dia. Kenapa kamu lekatkan dia pada belakang kamu? Saya tidak buat apa-apa. Lagipun, bagaimana saya boleh lekatkan ini di belakang saya sendiri? Ini kamu yang buat. Itu bukan saya. Bila saya sempat melakukannya, Mari kita lari dari sini. Itu menakutkan. Saya rasa sprungki rahsia bukan yang biasa. Dia kuat dan berbahaya. setuju dengan kamu. Kita perlu lebih berhati-hati. Ngomong dong ngomong. Lihatlah, ready hampir terbuka. Tinggal 10 suka lagi dan kita boleh hubungi dia. Ayo, mari kita usahakan kawan-kawan. Tinggal 5,000 sukaan lagi untuk Pinky. Separuh sudah dicapai dan tinggal 15,000 sukaan lagi untuk sprungki rahsia. Ayo kawan-kawan, tekan suka. Jika anda tidak dapat mengumpulkan suka ini, maka kita tidak akan dapat menelefon sprungki rahsia. Oh, seseorang sudah memberikan suka. Tinggal sedikit lagi dan kita akan buka kotak ini. Ore! Anda berjaya. Lihat, Pinky juga telah berubah suka. Sekarang dia perlu mengumpul 4,990 suka dan suka untuk sprungki rahsia juga telah berubah. Dia kini perlu mengumpul 14,990 suka. Saya yakin kawan-kawan akan dapat menyelesaikan tugas ini. Sementara itu, mari kita hubungi Reddy. Oh, ini bantal kentut. Nampaknya Reddy suka mengusik sprungki yang lain. Menarik, apa yang akan berlaku jika kita tekan? Betapa busuknya ia. Wah, kawan-kawan, Reddy sendiri yang menelpon kita. Mari kita cepat jawab dia. Apa? Terkena prank saya? Ya, masih berbau busuk. Tiada masalah, nanti boleh dibersihkan. Saya ada cabaran menarik untuk anda. Mahu sertai? Kalau begitu, datanglah kami ke hanya studio. setuju. Saya sudah sediakan semuanya. Mari kita pergi. Akhirnya kita bertemu, kawan-kawan. Ya, bantal kentut itu masih berbau. Apa tugasan yang ada di sini? Ini adalah kerusi yang berbunyi kentut. Mungkin kamu maksudkan kerusi muzik, bukan? Tidak dah, saya sudah cakap dengan betul. Kita akan berjalan dalam bulatan. Dan apabila muzik berhenti, duduk di kerusi pertama yang kosong. Di dua kerusi ini ada bantal kentut. Sesiapa yang duduk di atasnya akan terkeluar dari permainan. Jadi bolehkah anda melakukannya? Permainan dia agak pelik, tetapi saya rasa kita boleh uruskan dengan Afghan. Mari kita mulakan. Inilah satu yang telah terkeluar. Perdun! Ini memang satu perangkap dan kau sendiri yang kentut. Afghan, ayo, kalahkan si pengusik ini. Saya percaya pada kamu. Kerusi yang kita duduki kita alihkan. Jadi, pusingan penentuan? Tunggu! Saya rasa kamu bermain tidak jujur. Bagaimana kamu berani? Bagaimana kamu buktikan bahawa kamu tidak tahu di mana letaknya bantal kentut? Dan Swayan Sauzmai. Saya akan mengocok kerusi dan kemudian semuanya akan adil. Baiklah, cepat sedikit. Selesai. Baiklah, itu memang cepat. Music. Itulah dia si kentut. Saya ingin menipu anda dan anda. Ini bukan petanda baik. Kita perlu segera pergi dari sini. Apa yang terjadi dengan lampu? Mungkin kita perlu panggil juru elektrik. Saya tidak fikir begitu. Reddy tidak akan begitu takut. Ada sesuatu yang lain di sini. Oh, semua sudah dibaiki. Hebat. Saya sudah kata, ini cuma gangguan elektrik. Mari kita nilai Reddy. Reddy memang kelakar, tetapi permainannya sangat pelik. Tambahan pula kita berbau sekarang. Oleh itu, saya akan letakkan emoji marah untuknya. Setuju. Reddy nampak marah. Malah cuba memperdaya kami. Saya beri dia emoji marah. Baiklah, mari kita lihat. Mungkin telefon Pinky sudah terbuka. Wah, kawan-kawan, lihat kotak dengan Pinky terbuka. Ngomong-ngomong, ingat tak? Dia menangis pada mulanya. Ya, betul. Mari kita segera telefon dan ketahui apa yang berlaku. Kawan-kawan, ini apa?
blaster sebenar. Tapi kenapa Pinky perlukan ini? Lihat, sekali lagi tanda soal ini sama seperti yang ada pada sprungki rahsia. Saya rasa ini ada kaitan. Sprungki rahsia sangat berbahaya. Dia meninggalkan jejaknya di mana-mana. Kawan-kawan, menarik. Untuk apa dia perlukan itu? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Aduh, apa yang kita perlu buat? Kita perlu segera hubungi Pinky untuk mengetahui cara mengembalikan suara Afgan. Pinky, hai, perlukan bantuan kamu segera. Saya tidak faham apa-apa. Tolong cakap dengan suara. Kawan-kawan, suara Pinky juga telah diambil kemungkinan besar dengan bantuan blaster ini. Pinky, adakah begitu? Jangan takut, datanglah ke studio kami. Kami akan mengembalikan suara anda. Kawan-kawan, saya rasa jika kita menyesuaikan semula blaster, mungkin ia boleh mengembalikan suara mereka. Kawan-kawan, bukan masanya untuk panik. Saya ada idea, tetapi saya perlukan bantuan anda. Pemutar skru. Gunting. Ya, mari cepat. Kamu tidak mahu mengembalikan suara? Kita pergi. Baiklah, kawan-kawan. Semuanya sudah siap. Pada siapa kita akan mencuba? Yevgen, kamu. Nampaknya ada sesuatu yang tidak kena. Kamu buat sesuatuku. Suara kembali. Ya, kawan-kawan, berjaya. Pinky, sekarang giliran kamu. Hore, saya boleh bercakap. Terima kasih banyak, kawan-kawan. Tunggu, siapa yang mengambil suaramu? Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya. Tetapi saya yakin dia sangat berbahaya. Kawan-kawan, kerana anda menyelamatkan suara saya ingin bermain permainan yang aktif. Sudah tentu, kami sokong. Kalau begitu, ikut saya. Kawan-kawan, anda perlu meniru pergerakan yang akan ditunjukkan di skrin. Semakin banyak pergerakan yang betul, semakin banyak mata yang anda dapat. Saya sudah suka. Mari kita mulakan segera. Ya, mari. 3, 2, 1. Mari pergi. Seperti di memancing. Seolah-olah. 1-1. Pusing. Saya tidak faham. Agak rumit. Bangun. Mari ulangi pergerakan yang sama. Begini kita akan dapat lebih banyak mata. Ayo, bantu. Seperti bermain drum. 1-1. Ambil ini. Butang langgan. Tekan bersama-sama. Ayo, 1. Dan suka juga. 1. Berjalan. Ini singa. Lari dari singa dengan cepat. Dada Chan, говорила Kuasaban, Daya tahu Chavez dan langsung melakukannya dengan cemerlang. Untuk hasil yang baik ini, saya tidak boleh biarkan kamu tanpa ganjaran. Jadi saya berikan kamu piala ini kerana kamu adalah bintang. Terima kasih banyak kawan-kawan. Tanpa anda kami tidak akan berjaya. Ini adalah anugerah kita bersama dan kemenangan bersama. Satu lagi piala. Hooray! Baiklah, mari kita letakkan piala kita di rak. Kawan-kawan, sudut pelanggan semakin bertambah. Langgar sekarang juga untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kami. Baiklah, mari kita nilai Pinky. Pinky sangat menyeronokkan. Permainan yang sangat menarik dan sangat aktif. Selain itu, kami menambah piala dalam koleksi. Jadi saya akan beri dia emoji orang tergantung. Ya, bersamanya seronok tetapi berbahaya. Saya hampir kehilangan suara. Jadi saya beri dia emoji baik hati. Baiklah, kawan-kawan. Kita tinggal satu lagi sprungki rahsia terakhir. Mari kita lihat. Mungkin ia sudah terbuka. Kawan-kawan, ini luar biasa. Tinggal 10 suka sahaja. Anda hampir mengumpulkan semua suka. Kan saya kata mereka boleh lakukannya?
Saya rasa, ya, tepatnya kamu masih belum memberikan suka. Lakukan sekarang dan kemudian kita akan tahu siapa itu Spunky rahsia. Ayo, lakukan sekarang. Kami sudah tidak sabar untuk membuka kotak ini. Kaza kawan-kawan, kamu semua hebat. Kamu berjaya menyelesaikan tugas ini. Mari kita segera hubungi Spunky rahsia dan ketahui siapa dia. Kawan-kawan, kamu perasan tak di sini tiada apa-apa kecuali telefon dan Spunky rahsia itu rupanya Encik Black. Kawan-kawan, saya sangat takut untuk menelefonnya kerana Encik Black adalah Spunky yang paling berbahaya. Tapi tak mengapa, bersama-sama dengan anda kita akan mengatasi segalanya. Jadi mari kita telefon Encik Black. Кто вырубил свет? Ничего не вижу! Эй, не толкай меня! Это не я! Anda tidak sepatutnya menelefon saya. Encik Black, di mana Evgen? Saya akan bagi kamu sekarang. Kawan-kawan, saya tidak boleh bergerak. Oh, kau masih berani mengancam aku? Saya akan beritahu di mana Evgen. Hanya selepas mereka menyelesaikan ujian sukar saya. Apakah ujian ini? Saya tolak penggunaan kamera anda kisah simbol saya sepanjang video saya topi hitam. Berapa banyak simbol yang saya tinggalkan dalam video? Tulis tekaan anda dalam komen. Encik Black, ini adalah tugas yang sangat sukar. Kawan-kawan tolong bantu saya mencari Evgen. Tulis di komen dan saya akan baca semuanya sekarang dan beritahu Encik Black. Banyak daripada anda menulis tentang 5 lambang. Jadi jawapan yang betul adalah 5. Kami dengan pengikut berfikir bahawa 5 lambang disembunyikan. Anda benar-benar betul. Tidak sangka penonton begitu teliti. Yes, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Itu jawapan yang betul. Sekarang, mari tunjukkan di mana Evgen. Baiklah, kawan, saya sudah berjanji. Lihat dan dengar dengan teliti. Di hadapan kamu ada 3 dinding nipis berwarna. Di belakang salah satunya adalah kawan kamu. Kamu perlu memilih dinding mana yang akan kamu tembak dengan meriam kentang. Selamatkan kawan kamu atau musnahkannya dengan kentang. Bagaimana boleh kentang memusnahkan seseorang? Kamu membuang sasa kerana kamu hanya ada 15 saat. Aduh, saya ada begitu sedikit masa, perlu segera selesaikan. Jadi, di belakang dinding merah ada siluet yang terlalu besar. Saya rasa itu pasti bukan Evgen. Jadi, saya pilih dinding merah. Saya nampak ini bukan Evgen. Saya teka dengan betul. Ya, Kak. Umum next year, tersiang betul. Dah sesasa. Ruang lebih kecil. 50-50. Dinding mana yang akan kamu pilih? Kamu juga ada 15 saat. Kawan-kawan, saya perlukan bantuan anda. Anda nampak di mana Evgen berada, tetapi saya tidak. Jika perlu tembak dinding ini, tekan suka. Dan jika perlu tembak dinding ini, langgan saluran. Dan saya akan lihat sekarang untuk apa anda mengundi. Saya faham, ramai orang telah melanggan. Jadi perlu tembak dinding ini. 3, 2, 1. Kawan-kawan, doa kita berjaya. Kita telah menyelamatkan Evgen. Sos, terima kasih banyak. Mari, tepati janji. Saya terima kasih. Kau telah menyelamatkan kawanmu seperti yang saya janjikan. Saya lepaskan dia. Terima kasih banyak kerana menyelamatkan saya. Ini bukan hanya saya. Ini kami bersama para pengikut yang menyelamatkan kamu. Di mana Encik Black? Tidak tahu. Harap dia tidak muncul lagi. Mari kita pergi dan beri penilaian. Kawan-kawan, Encik Black sangat marah dan sangat berbahaya. Jadi saya beri dia emoji marah. Setuju. Dia memang mengikat saya. Saya juga beri dia emoji marah. Dengan demikian, kita mendapati bahawa yang paling ceria adalah Simon. Dan yang paling jahat dan berbahaya adalah Reddy dan Encik Black. Pastikan anda melanggan saluran dan tekan suka jika anda menyukai video ini.
Dan juga tulis di komen kepada siapa lagi kita perlu menelefon pada pukul 3 pagi. Selamat tinggal semua. Pastikan anda menonton video yang muncul di skrin anda sekarang. Jika tidak, saya akan datang kepada anda. Video ini sangat menarik. Anda akan menyukainya dan mungkin menyelamatkan nyawa anda. Tontonlah.